Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam rancangan siri podcast kita iaitu Sembang Santai. Mesti dah bosan kan tengok muka saya? Tak apa, korang kena tengok juga. Sebab untuk siri yang ketiga kali ni, kita akan ada tamu jemputan yang baru dan juga topik baru untuk diperbualkan. Okey. Kita jemput ada tamu jemputan kita untuk siri yang ketiga masuk. Hai Fa. Hai Farah. Dah makan ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah sarapan. Okey, samalah. Ni ada jajan. Kalau nak makan sambil-sambil kita borak kan? Boleh lah makan. Sedap juga. Okey. Okey, sebelum kita nak mulakan topik kita untuk hari ni lah kan. Untuk borak-borak santai je ni, jangan risau. Tapi kan, sebelum tu boleh tak saya tahu kita nak berbincang pasal apa hari ni? Soalan tu lah yang saya tunggu-tunggu daripada tadi. Okey, sebenarnya hari ini kita akan berbual ataupun berborak lah sikit tentang penyair negara iaitu Datuk Dr. Zurina Hassan. Farah kenal tak siapa? Semestinya saya kenal. Sebab kita nak borak pasal dia kan mesti kita ambil tahu dulu tentang dia sebelum ni. Betul-betul? Bagus. Okey. Cuba Farah kongsikan dengan saya. Apakah persoalan atau pemikiran yang diketengahkan dalam karya Zurina Hassan yang bertajuk Pelabuhan Perempuan? Okey. Karya Perempuan Pelabuhan ni oleh Zurina Hassan, dia banyak mengangkat pasal wanita. Seperti kita sendiri pun wanita. Kan? Betul. Okey, apa yang telah kita pelajari semasa di semester 1 iaitu teori formalism yang mengangkat martabat wanita bukan sahaja untuk memelihara martabat diri dan keluarga tetapi juga dalam mengejar kejayaan. Betul. Semasa bekerja. Jadi antara persoalan pertama yang ada dalam karya Perempuan Pelabuhan ni ialah perjalanan dalam mencari diri. Maksudnya macam mana tu perjalanan dalam mencari diri? Okey. Puisi ni menggambarkan tentang perjalanan batin seorang wanita dalam mencari makna dan tujuan hidup beliau. Pelabuhan pula melambangkan titik mula dan persinggahan dalam perjalanan hidup di mana seseorang dapat merawat luka, menimba pengalaman dan memperbaharui semangat beliau. Okey. Lagi? Selain itu lautan pula mewakili cabaran dan ujian hidup. Seperti yang kita tahu lautan bergelora kan. Betul. Begitu juga dengan kehidupan kita yang sentiasa menemui cabaran. Ataupun dilanda ujian kan. Sebab siapa je kehidupan dia yang sentiasa lancar je. Mesti akan ada satu hari dalam satu minggu tu akan ada satu hari yang dia akan dilanda ujian ataupun orang cakap bad luck lah. Okey, selain lautan tu, Zurina Hassan juga menggunakan puisi dia untuk membantah stereotip zaman wanita yang sering membatasi peranan. Maksudnya macam mindset orang-orang tua dahulu, wanita ni hanya untuk duduk di dapur. Betul. Tapi zaman sekarang ni kita perlu ubah benda tu. Wanita juga perlu memiliki kerjaya untuk menyara keluarga dia. Betul. Bukan sahaja ketua keluarga. Maksudnya tak semestinya kalau namanya perempuan kerja duduk dapur, masak-masak, cuci baju, tak semestinya macam tu kan. Jadi saya sukalah karya beliau yang bertajuk Pelabuhan Perempuan ni sebab dia membuka minda kita untuk makin berfikir tentang perasaan wanita ataupun orang cakap perspektif dari segi seorang wanita. Betul tak? Betul. Okey, puisi beliau juga menegaskan bahawa wanita ni perlu menentukan nasib dan identiti mereka sendiri. Okey, dalam beberapa puisi Zurina ni menggambarkan perasaan cinta dan kerinduan yang penuh dengan protes dan kekesalan. Beliau tidak hanya melihat cinta sebagai perasaan romantik tapi juga pengalaman yang melibatkan konflik dalam pencarian jati diri. Maksudnya bagi dia dari perspektif beliau, cinta ni bukan hanya sekadar saya sayang awak, saya rindu awak. Bukan hanya sekadar kata-kata atau yang romantik saja. Ada benda yang orang cakap melibatkan konflik tentang benda-benda yang tak semuanya orang cakap manis lah kan. Betul. Okey Farah, boleh tak awak kongsikan dengan saya
persoalan yang terdapat dalam karya Zurina Hassan yang lain. Contohnya tajuk Sesayup Jalan. Sebab saya pernah baca cerita beliau yang Sesayup Jalan ni, tapi saya nak tahu apa persoalan yang terdapat dalam karya tersebut. Cerita dekat saya dan juga para penonton dekat luar sana. Mestilah boleh, Fah. Takkan tak boleh. Okey, dalam cerpen Sesayup Jalan ni, persoalan utama yang dibangkitkan ialah persoalan mencari jati diri. Dalam Sesayup Jalan ni, watak utama telah menghadapi dilema dalam mencari arah hidup dia. Iaitu dia sentiasa berdepan dengan konflik perasaan mengenai pilihan hidup dan perjalanan hidupnya. Hal ini telah menggambarkan ketidakpastian watak utama tu dalam mencari jati diri di tengah-tengah cabaran kehidupan dia. Okey. Sangat menarik persoalan yang awak kongsikan kepada saya dan juga para penonton di luar sana. Okey, kalau macam tu, cuba awak kongsi banyak lagi dengan saya persoalan yang terdapat dalam karya tersebut. Takkan satu je, mesti ada banyak kan? Ya, menarik kan cerita tadi? Ya, betul-betul. Okey. Kita pergi kepada persoalan yang kedua, iaitu persoalan tentang perhubungan sesama manusia. Okey, maksudnya hubungan antara kita dengan orang lain lah. Hubungan sesama manusia. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, hablum minallah, hablum minan-nas. Hubungan sesama Allah, hubungan sesama manusia. Selain kita ni sebagai umat kena menjaga hubungan masing-masing supaya tidak ada yang terasa hati macam tu. Betul-betul, sebab ada sesetengah orang, okey, saya bagi tahulah sikit kan. Cakap apa yang saya pernah dengar dekat contohnya ceramah lah kan. Ada ustaz pernah cakap, kita tak boleh jaga hubungan kita dengan Allah sahaja. Kita kena jaga hubungan dengan manusia juga. Dan persoalan yang terakhir ialah, cuba teka apa dia. Sekejap saya teka. Sekejap saya teka. Mungkinlah persoalan tentang perjuangan menghadapi kepahitan hidup. Betul tak? Sebab ni kan berkaitan dengan hidup. Dengan berkaitan dengan dugaan kan. Mungkin persoalan tertentu, betul tak? Ya, tepat sekali tekanan awak. Yes, terima kasih. Pandai. Kalau awak nak tahu, cerpen ni juga banyak membincangkan cabaran hidup yang dihadapi oleh watak-watak dia. Misalnya, bagaimana mereka terpaksa menanggung penderitaan dan ketidakpastian hidup, serta bagaimana mereka berusaha mencari jalan keluar daripada situasi yang sukar. Saya macam dah banyak persoalan yang disentuh dalam karya Zurina Hassan tu kan. Okay, selain tu saya tanya soalan lain pula. Kita berbalik pada soalan yang seterusnya ni kan. Okay, awak tahu tak karya beliau yang mana satu yang mengetengahkan tentang hak wanita? Sudah semestinya saya tahu. Karya beliau yang menyentuh tentang hak wanita ni ialah Meniti Hari Esok. Karya ni bukan sahaja sebuah puisi tetapi juga merupakan novel, sebuah novel. Dia campur. Okay, sebab tadi pun kita dah bercakap tentang wanita juga, tapi itu orang cakap kebanyakannya tentang apa dugaan atau ujian yang dihadapi oleh seorang wanita, macam masalah dalam kehidupan wanita. Okay, sekarang ni kita bercakap tentang hak wanita kan. Okay. Jadi boleh tak awak ringkaskan kepada saya tentang sinopsis novel ni? Okey, baiklah. Saya ringkaskan Okay. Novel ni mengisahkan tentang seorang wanita yang berusaha menyeimbangkan antara kerjaya dan keluarga serta harapan peribadi, iaitu watak utama menghadapi konflik dalaman dan luaran, terutamanya tekanan sosial. Okey, untuk pengetahuan awak juga, Zurina Hassan ni menggunakan gaya penulisan yang puitif dan reflektif dengan penggunaan bahasa yang indah dan simbolisme yang mendalam. Okey, faham? Maksudnya untuk tulis untuk karang cerita tu, beliau menggunakan bahasa sastra lah. Bahasa-bahasa yang indah. Indah dan menarik. Sungguh menarik dan sangat panjang ya ulasan kita hari ini. Saya rasa dah berapa minit dah tu. Okey, saya rasa kita dah boleh berakhir lah siri kita untuk kali ini. Sebab saya rasa mesti penonton pun dah bosan dah. Dengan kita punya borak tak santai sangat dah ni saya rasa ni. Okey, terima kasih Farah sebab sudi hadir untuk siri podcast kita yang ketiga untuk kali ini. Farah tahu tak
tajuk tajuk podcast kita kali ni nama apa? Sembang Santai. Betul, pandai. Terima kasih kepada Farah kerana sudi hadir dan berkongsi dengan saya, juga kepada para penonton kerana sudi masih lagi setia melihat podcast kita pada hari ini. Okay, sekian sahaja daripada kami berdua dari podcast Sembang Santai. Bye-bye.